Kebun korang, pokok durian 2 tahun tapi belum tinggi macam ni. Pagi ni kami tim Fazgul Fertilizer ke Bentong Pahang untuk melawat kebun. Jom layan video ni sampai habis. Let's go! Assalamualaikum semua. Hari ni saya berada di Bentong, di kebun Misio. Kalau korang boleh tengok dekat sekeliling saya ni, kebun durian berkeluasan 3 ekar. Dan ke rata-rata pokok, ada separuh pokok yang dah tua dan separuh yang baru tanam. Dan rata-rata yang baru tanam anggaran 2 ke 3 tahun. Tapi kalau macam mana korang boleh tengok keadaan pokok dia yang baru tanam ataupun pokok yang tua, pulih menggunakan Black Wizard dan juga folia hijau, korang boleh tengok hasil pokok-pokok yang ada kat sini. Memang cun-cun belaka. Sangat-sangat cantik. Dan sebelah saya ni, pokok durian berusia 2 tahun. Inilah pokok durian 2 tahun yang sebenarnya. Kebun korang, pokok durian 2 tahun tapi belum tinggi macam ni, korang kena cek balik penjagaan kebun korang macam ni. Di sini keadaan pokok durian berusia 2 tahun guys. Ini satu keadaan pokok yang saya boleh katakan rare yang berada di kebun Misio ni. Kalau korang boleh tengok keadaan pokok ni dah tumbang. Dah tumbang. Tapi ada 3 cabang. Dan yang menariknya, cabang di sebelah kiri saya ni pokok kampung. Dan 2 cabang di sebelah kanan saya ini adalah pokok durian TK. Guys, durian kampung, durian TK dekat tunggul pokok yang dah patah tapi masih hidup lagi. Subhanallah, hebat. Dia ada akses sungai guys untuk kebun dia yang 3 ekar tu. So pokok tak risau lagi untuk dapatkan sumber air yang bersih. Free flow air sungai. Jadi begitulah keadaan kebun Misio yang berada di Bentong Pahang dengan keluasan 3 ekar. Kalau korang boleh tengok, pokok-pokok dia semua cantik-cantik. Pokok yang baru tanam, pokok yang dah dewasa, semua cantik-cantik dengan adanya akses sungai kat dalam kebun, free flow dengan menggunakan baja Black Wizard, baja Fazgul hijau tanpa mist. Dan inilah hasil yang korang boleh tengok guys. Pokok semua cantik-cantik belaka. Saya tak tipu.